You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan kita ni podcast kali ni, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh Turis VPN. Untuk korang-korang yang suka sangat connect to public wifi, ataupun kerja korang nak kena buat banyak online transaction, jangan lupa untuk download Turis VPN to keep yourself secured online. And yes, with Turis VPN, your connection is encrypted, your location stays hidden, and the best part is 100% free to use. And untuk korang-korang yang tengah mendengar sekarang ni sampai ke hujung tahun ni, betul, 31st of December, diorang tengah ada Hyper Holiday Event. Jadi untuk Hyper Holiday Event ni, untuk korang yang dah download, korang akan realize that korang diorang dah unlock the premium feature for every user, even those yang tak purchase the premium feature. And untuk yang dah pun download premium feature, do check your emails. Pasal korang jangan risau, korang ada yang akan rasa macam habis aku bayar, habis korang dah buat free-free. Jangan risau, kita yang dah subscribe premium feature dapat 2 bulan free. Betul. So what are you waiting for? Belum lagi. Untuk korang-korang yang ada account dia, whether be free ke tak free ke, okay, do head down to any SGFR store to claim your free candy. Korang just need to open your app, pergi dekat korang punya QR code tu, lepas tu pergi scan kat sana and collect your free candy. Collect jangan tak collect sih korang. Sia barang free pun. SGFR member. So what are you waiting for? Smart spending, secure browsing, download Turis VPN today. Dan kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah, Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. 3 budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah, Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. Yo, what is up people? Nama saya Aidishan. And it's a boy for the first. Dan jangan risau, hari ni saya sudah rest. Jadi saya tak mengantuk lagi di dalam podcast dan kita rekod siang hari. Betul. Mungkin itu masalah dia. Betul lah. That time kita drag time malam rabak. Tak boleh. Podcast nak kena buat siang. Nak kena duduk buat dulu. Time kita rekod content, menguap ke ngantuk, blur ke boleh edit. Betul. Boleh edit, boleh retake. Kalau betul podcast susah sikit sebab kita raw guys. Kita nak korang tengok semua raw. Betul lah raw. Okay guys, so dalam episod kali ni kita akan membaca listener send in stories. Tapi kali ni dia bukan story, dia more to questions that is being posed to us. Macam diorang tanya kita soalan gitu. So kita namakan segmen ni Kau Tanya Kita Jawab. Kira malas tau. Kira malas dia. Kau tanya kita jawab. Asalkan keluar. Betul. Korang ni untuk korang-korang yang mungkin nak submit korang punya stories ke, nak share pengalaman ke, nak minta pendapat kita yang tak seberapa ni ke, mungkin korang tak ada kawan nak berbual, korang nak berbual dengan kita, ataupun korang malu nak berbual dengan kawan, dengan kita korang boleh stay anonymous. Betul. Just tekanlah link dekat kita punya, baik IG ke TikTok ke, ada the link tree tu kan, korang picit the first one, the jot form tu, situ korang boleh submit korang punya story lah. Aku nak ceritakan satu benda sebelum kita continue. Silakan. Semalam aku pergi Giant. Aku tak tahu lah, maybe kita dah berusaha untuk mendapatkan numbers untuk Alkisah kan. Kita buat konten, kita buat apa kan. Orang dah start tegur ni. Alhamdulillah. Yang tegur abang tolak troli Giant tu. Abang tolak troli. Dia, Ferd, aku agak members. Aku macam, dia pusing. Nak ambil gambar boleh? Okay, tu satu. Dekat Giant tu juga ada kakak ni tiba-tiba sengih-sengih kat aku. Aku pun macam nak sengih ke tak nak ni, sengih ke tak nak ni. So aku macam gitu je lah kan, macam senyum je. Dia kata, mana partner in crime kau?
Lepas tu aku cakap Mana partner? Tak nampak video semalam? Muka dah lebam-lebam. Partner in crime apa? Lepas tu aku cakap, Kak, dia kat Jurong. Saya kat Tampines ni. Kakak rasa dia datang. But serius tau, bila korang tegur kita dekat luar, we are very happy we are very happy. Maafkan kita kalau sekiranya bila korang nampak kita kat luar, muka tengah masam ke, muka macam pepek terbalik ke. It's either kita tengah gaduh atau penat. Betul. I know mana. Kalau bini kat sebelah, confirm bini buat hal. Betul. Okay guys. Yeah, okay, let's go. So kita akan baca the first punya question that is being posed to us. Okay, so soalan ni aku rasa dia dengar kita punya episod yang pasal parents tu. Oh, okay. So dia tanya, hello ID and Ferd, can ask something. Nowadays if kita tegur budak sikit je, parents terus triggered macam kita tumbuk anak dia. Example macam hawker yang budak tu yang flick $2 tu. Korang rasa betul ke parents sekarang cepat triggered? Macam mana? Actually kan, dia bukan cepat trigger. Ini mesti yang tanya ni bukan parent. Anak dia. Kira anak Yang tanya kira macam parent kepada anak kepada parent tu lah. Mana tahu? Kau bilang aku siapa dalam dunia ni bukan anak kepada seseorang? Tak adalah, dia tengok parent dia macam lembik Macam sikit. bodoh punya soalan. Habis kau rasa siapa? Baru first punya question. Engkau yang kasih aku triggered. Inilah family parent sekarang. Sikit-sikit nak marah. Okay, kenapa aku cakap macam gitu? Pasal macam kalau kau perasan lah dalam komen-komen macam macam video-video viral yang macam gini apa semua. Kebanyakan yang komen melebihi batas adalah orang yang belum berkahwin dan belum ada anak. Oh, dia normal bro. Dia macam nanti bila aku ada anak, aku tahu lah macam gini. Macam kita dulu. Lepas tu dah ada anak, gone. Apa yang kita cakap, aku kalau jadi parent, aku won't do this, aku won't do that. Example, screen time. Betul. Kasih. Wah, nah. Dekat luar tempat makan. Kita dulu single kan, ataupun tengah apa dating. ni Tengok ni apa mak bapak ni. Tempat makan pun kasih anak main phone, main family iPad. time lah. Sekarang Anak aku dah ada phone sendiri. kalau kau tak kasih, dia main merengek, dia punya angin, bro. Oh my god. And the thing is, bukan kita kasih pasal kita nak mengalah. Pasal kita tak nak anak kita jadi public nuisance. Nanti kita viral. And menyusahkan orang sekeliling. Yes. People daripada rumah, daripada kerja, penat. maybe is their finally off the week. Yeah. Itu hari yang dia akan makan luar. Kali pula datang tempat anak engkau tengah bising-bising. That happened before. Banyak kali bro. Yeah, that kalau happen aku bingit tu. Kadang macam nak tumbuk Yes. parent kat sebelah tu. Kadang-kadang aku kat MRT, yang tengah kerja ni pun lagi bingit. Tak ada lagi. Kadang anak dah terbaring kat bawah ni. Hey, what did I tell you? Betul. Pukul. Rempat tu anak. Anak aku buat gitu, aku datang gini lah. Dia terus dia pipi ni. Terus jalan. Gitu. Sama. Tak pernah pukul padahal. Tak pukul. Tapi dia main flinch macam kita abuse dia. Macam kan. Tak ada Fifi lagi macam takut. Tak ada. Mak aku kalau nampak. Nanti aku macam, Sofia. Nanti dia gitu kan. Betul mak aku tegur kau. Ni mesti kau banyak kali tahu ano dia. When? Only that one time they remember. Drama. Aku sudah gitu. Dah satu kali kan. Dah ingat apa? So bila aku datang dia takut dia gitu. Dulu adik dia baru-baru sengsara ni. Biasa aku gini, kakak dia dah gini. Okay. Yang ni tak pernah kena. Pun gitu. Kira aku perasan tau bila mak aku dah tegur aku macam, ya ke? Takkanlah aku macam that faham. one time aku tiba dia macam macam mentally macam affected gitu. Aku try ke adik dia yang tak pernah kena. Sama. Bila masa aku jentik kau? Tak pernah dah ambil dik. Jadi adakah parents sekarang lembik? Aku don't see in me lah. Aku tak akan see in me lah. Pasal aku gejentik pun kalau pukul-pukul pun. Dia depends lah. Dia susah cakap. Dia macam yang case ni kan. Lepas tu yang psikologi tu cakap apa? This kid needs some therapeutical lancau. Yeah. Yeah, so those kind of parents akan
Kadang kita nak label parents sebagai lembik pun tak boleh. Tak boleh, Kadang parent takut. Oh. Bukan takut dengan anak. Habis? Takut kena viral. Oh. Kau tak ada mati kau jentik anak kau. Orang ambil video. What parents is this? Ferdy Ferd from Alkesa abusing daughter. Habis. Wah, popular kan? Salah. Alah 6 bulan je, lepas tu diam lah. Ya, so macam gitulah aku cakap. Kadang orang takut lah. Ya, So, betul. Okay, faham. kita tak tahu kat rumah dia macam mana. Mana tu mak dia lagi Mak dia teruk pendam lu. Kau bikin kat lu, okay, lu standby kat rumah. Rumah tak ada CCTV mah. kasih. Habis. Ataupun diorang buat deal. Kat luar dengar kata aku, kat rumah kau aku dengar kata kau. Oh, berani anak aku itu. Okay. So the next one adalah ini dia punya title dia busy sikit. My husband watch cooking videos but cook macam longkang. Hey! Aku terasa! Adakah bini kau? Bukan! Hi bros. My husband every night tengok Gordon Ramsay, Jamie Oliver. Jamie Oliver gila babi. Tetapi bila dia masak, I swear bro, rasa macam hospital food campur sadness. Kurang ajar bini. How to tell him nicely without breaking his fragile ego? Sis, bilang je straight forward. Jangan nak sembunyi. Dia lelaki merajuk sekejap je. Ini bini aku dia pedek dia dah. Kau nak telan berapa lama? Tu soalan dia kat kau. Kau nak telan masakan dia yang tak sedap tu berapa lama? Itu soalan dia. Tepuk dada. Tanya selera, tanya iman, tanya diri. Sekarang tanya tepuk tekak. Jangan tepuk dada. Tepuk tekak. Tanya diri. No, sometimes kan dulu ya, macam kadang kita tengok kan video-video sebelum kahwin lah, kita tengok video-video orang macam bini masak tak sedap pun kena tipu cakap sedap. Ya, betul. Lancau bro, lancau. Cakap je. Bini aku dah to the point where dulu dia macam dia kecil hati. Lepas tu kadang nanti dia macam dia stress sendiri macam betul ke aku masak tak sedap. Okay. Macam sekarang dia macam dah lah yang kau order je lah kalau tak sedap. Dia dah lali bro. Aku so far sekali je bilang bini aku makanan tak sedap. Sebab aku tak suka tu lauk. Terus minggu lah tak masak. Terus siap. Macam mana kau tahu? First standard apa? Bini aku pun. Terus tak masak tu. Yelah tak sedap apa? Tak ada. Ambil kau lah aku apa? Kata bila pak benda lain dalam rumah tangga nak kena jujur. Bila pak bilang masakan tak sedap tak boleh terima. Tapi it's only that one time tu. Bini aku yang masakan sedap. Aku suka. Satu kau je. Kau bilang kita sebagai lelaki berapa banyak benda kita nak kena tipu? Mana bini tanya, yang I makin gemuk tak? Dah kena tipu. Nak kena tipu. I lawa tak? Nak kena tipu. Makeup I okay tak? Nak kena dah tipu. macam wayang PJ tu. Nak kena tipu. Yang hari ni nak makan apa yang? Habis nak kena tipu. I pakai ni lawa tak? Nak kena tipu. Nak kena tipu. Banyak tau. Kau bilang aku berapa yang lelaki suami-suami yang kena masuk neraka nanti sebab tipu bini. Walaupun Nabi kata banyakkan orang neraka lelaki perempuan. tipu sunat pun kira tau. Malaikat cantik. Tapi bini aku tahu bila macam aku makan tak habis, itu tak sedap. Aku dah tak cakap lagi. Kira kau geng telan je lah. Tapi aku telan, tunggu dia jalan, nanti buang. Licin kerja. Sebab dia akan habiskan makanan dia. Tapi aku macam ni tak sedap ni. Tak ada. Tapi kadang kau heran tau, macam dia boleh makan tau. Pasal masakan dia tak sedap apa. Kira dia macam dia pun ego lah. Kira macam tak sedap sekali. Tapi aku masak apa. Dia macam kena macam husnuzon tu. Sedap kan? Sedap lah yang masak. Dalam hati macam cakap lah. Kali dia dalam hati cakap lah tak sedap, jadi boleh sama-sama buang. Kira ego dia ego. Buanglah ego. Buang ego. Dalam rumah tangga buang ego. Okay, tapi ini terhadap suami dia kan. Ini apa bini aku kan? Aku have been cooking for the last few months tau. Mungkin dah. This is the wonders of sending stories to us. Yeah, you can never keep know. yourself anonymous. Yeah. So the next one. Balik aku tanya bini aku. Okay, next one.
Ini ID Ferd Salam Bossman. I nak tanya, kalau boyfriend I follow all the bikini girls on IG, tapi dia bilang it's just art, itu kira cheating ke or aku insecure je? Honest answer please. I malas argue already. Honest Aku honest Bini aku dah tak kisah pun. Aku kakak dah tunjuk dia. Lawa you dia ni. Kau tahu bini aku cakap apa? Alah bukan dia nak you pun. Muka macam gini nak you. Aku tak tahu. Entah. I don't see it as cheating. And but it's kalau, not art also. But kalau which part of it is art? Tapi balik kepada topik ni kan, talking about this topic. Okay. Sekarang aku nak tanya, kenapa some perempuan dia very insecure bila dia pakai macam coli dengan seluar dalam? Dia insecure. Tapi dia boleh post gambar dia pakai bikini. Bukan ke benda sama tu? Oh ya. Oh my god. Tapi dekat beach pakai. Tapi post IG gambar bikini. Ataupun pakai yang ni, yang bikini dia tu, lepas tu dekat swimming pool. Lepas tu the whole world see, tapi orang tengok sikit kau pakai coli yang seluar. Asal lah? Kan? Please drop down the comment. Aku nak tahu pelik juga. Pelik tu orang-orang gini. Okay. Aku nak tahu. Okay. So, tapi balik kepada soalan tadi. Tak kalau malas nak argue, satu cara simple. Apa dia? Kau pergi je follow mamak-mamak yang pakai seluar dalam pula. Yang hang yang pakai trunks. Betul. Pakai je. Just follow balik. And then lepas tu kalau laki kau mengamuk, kau cakap Abi you boleh? Habis. Habis. Dia kalah point mat. Engkau kira ajar orang bukan-bukan. Habis. Daripada tegur bergaduh. Oh ya, betul lah. Buat je. Jadi even. Ya. Ya, betul. Okay. Ya, tu answer kita lah. Senang kan kita settle. Kita patut jadi ni lah, terapis. Untuk siapa? Untuk ni lah listener kita. Kira every soalan kita akan jawabkan lah. Bang, kenapa kad ni koyak? Macam mana kau jawab? Kenapa kad ni koyak? Macam mana kau nak jawab? Pasal apa jadi kat kad ni? Cuba cerita. Anak saya koyak kan? Bodoh apa kau? $10. Money making business Betul. Okay. So ni punya. Oh ni. Okay. Hey guys. Ini orang kita kenal ni. Kau tengok nama dia. Kenal. Hey guys, my friend owe me $350 since last year. Namanya. Tapi last week I see her IG story partying in Bali. Should I confront her or just accept duit aku dah masuk syurga? Dia bukan cakap halal kan tau. Dah masuk syurga. Kau fikir syurga ada duit. Kalau aku kalau kau buat apa? Aku have been in the position that orang akan cari aku lah. Okay, kira kau yang post IG story lah. Correct, orang cari aku lah. Tapi itu dah lama lah. Okay. So aku akan, for me, aku akan buat apa dia buat lah. Tapi sekali je. Buat apa dia buat? Dia belum buat apa-apa pun. No, as in aku akan buat yang member aku buat lah. Dia tegur aku So dia tegur aku, baru aku kasih balik apa. Okay. Tapi so aku rasa aku akan tegur sekali. Dia suruh tegur lah. Sekali. Pasal nanti nampak kita pengemis lah bro. Tiba-tiba kita jadi pengemis. Aku dah pass that stage. So kau buat apa? Aku akan harass kau. Macam mana? Example lah. Kau bincang aku lah. Example. Bro, bila nak okay. Bro, aku cakap dah gini, aku akan spam sampai aku bingit lah. Last simple je. Besok tak jatuh duit, kau viral. Habis. Settle Sekarang semua dah takut baik. Betul lah. Viral je habis. Duit tak jatuh, besok kau viral. Tapi ni lagi teruk lah boy. Ni member pergi Bali siap. Kalau kau nak mula dia ada stage tau. Ada stages. Okay. First stage. Okay. Kau like semua video dia. Biar dia tahu. Biar dia macam dia ni like Pasal macam kalau dia post kau like, mungkin kadang tenggelam. Pasal video-video party memang banyak orang like. Betul. Video dakwah kurang sikit. Betul. Ni lah lumrah kehidupan. Betul. Ya betul. Tapi ini facts. Jadi kau aim story. Pasal story tak ramai orang react. Betul. Jadi bila kau react, dia kau alamak. Every time dia baru post je kau react. Dia baru post dia kau react. Kau jadi stalker sekejap. Gimana post lah dia nak cakap apa? Seminggu lah. Lepas tu kau komen one word. Best ? Dah tu je.
Tu next stage lah. Next stage. Okay, next level. Okay. Dah lepas tu kau harass je. Ataupun tiba-tiba Kau macam 0 to 100 real quick lah. Oh, dia quick Ataupun kau bila kau cakap best, dia reply balik best, kau terus shoot. Memang best apa? Party dengan duit orang. Habis. Sedap. Kau kasih je. ID aja. Besok tak jatuh, besok kau viral. Aku send video ni kat Alkisah. Okay. Alright. Next one. Okay. Wah, ini okay. Dia cakap, hi Alkisah. Okay. I got one colleague every day shower 45 minutes dalam toilet office. Okay. Aku pernah bring up to HR, but HR say cannot do anything about it. Okay. Sekarang ni masalah dia, toilet office ni ada satu je. Jadi bila dia mandi, orang lain termasuk aku tak boleh pakai. What should I do? Okay. Aku ada dua teori. Aku ada dua teori, Mat. Sorry sis. Okay. Aku ada dua teori. Kalau ni Mat lelaki yang mandi 45 minit, dia ais ada berak atau dia goncang. Yes. Dia dua teori je. Sekarang soalan dia, kenapa dia nak kena mandi? Adakah dia berak? Ipoh lah tu. Berak kena mandi. Berak kena mandi. Yes. Mungkin Ipoh. Mungkin. Yang komplain ni siapa? Afiq. Toilet dekat Jurong Island tu satu je. Tak ada, sekarang masalah dia. Okay, korang dah tahu dia selalu akan masuk toilet pukul berapa. Because it seems like it's a routine already. Until korang nak kena complain means it's a routine. Kenapa time dia masuk toilet korang nak kena ni? Kenapa time dia mandi korang nak pakai toilet? Kenapa lelaki tu nak kena mandi sana? Dia kat rumah tak ada toilet ke? Itu juga Dia dah lambat lah. Dia keluar masam-masam. Aku tak boleh duk pagi-pagi. Kau dah kena bohong. Sorry for my bad interpretation lah. Yang orang tak mandi. Rabak duk. Lagi dalam depan bas, kau tu duduk, habis duduk depan tak ada. Dia yang kau tahu yang kes kronik punya kes, dia jalan lalu je kau dah mula. Aku dah melekat je. Aku dia isap okok tu, tak payah. Stress. Aku tak boleh. Mungkin kan itu hari sikit hari last month yang lelaki bawa Grab tu, dia viral kan video dia. Pasal apa? Yang dia komplain ada passenger tak mandi. Lepas tu dia keep keluar, dia tengah buat video tu dia masih bau dalam kereta tu. Dia kata masih bau, aku masih bau hamis-hamis dia kat busy sial. dia viral tu. Terus komen savage. Tekak aku dah lawyer sial. Komen savage. Memang bro, diorang memang gitu, tak tahu mandi bengotor. So ini masalah dia kan. Tapi aku rasa yalah, korang kena ramai-ramai. Ke satu orang komplain tak guna. Kena ramai-ramai. That's why. Kalau tak ramai-ramai pergi ke HR, hantar resignation letter. Because satu reason tu kena letak besar-besar. Because he always shower for 45 minutes. Ramai-ramai tau resignation letter. Baru HR akan do something. Baru goyang babe. Including yang the best staff nak kena dengan korang. Kalau sekiranya kau lah Mamat yang mandi 45 minit hari-hari dalam office punya toilet tu. Tak ada, yang penting diorang time ni. Mesti more time siap. Kau try imagine kena macam aku yang sikit-sikit nak berak. Coki madi ni dah berapa lama sih. Kalau korang nak tahu, ID boleh berak in that 15 minit boleh berak 2-3 kali. Busy hari ni. Tapi gemuk macam sial. Okay. Next story. Okay. Ni busy. Okay. Hi bros. Lama. Okay. Ni cerita dia serius sikit. Okay. I pernah one time tegur my nephew because he talk very rude to my parents. Kira atuk nenek dia lah. Okay. Simple je. Now my sister cold war with me for 3 months already. Sekarang masalah dia tak boleh disiplin anak ke? Walaupun anak saudara. Kau komen. Ramai orang macam ni.
Tak serius. Ramai yang macam Ramai. ni. And it's worse bila macam anak dia kurang ajar, mak bapak dia tak cakap apa-apa. Yeah. Kau tak nak orang lain tegur anak kau, engkau make sure you correct that behaviour yourself first. Yeah. Because if you don't do it, someone else gonna do it for you, bro. Correct. Ya. Tapi aku dah satu teori ni. Merepek gila. Apa dia? Kita tahu anak tu korang ajar. Macam anak aku adik saya. Macam aku tegur. Okay. Grandparents cakap apa? Taklah budak-budak kan. Ya, itu yang paling aku menyampaikan. Aku dah banyak kali marah mak aku. Marah bapak aku especially. Pasal bapak aku suka manjakan Sofia. Aku banyak kali marah dia. Adik-adik aku pun sekarang dah marah dia. Ya, kasih lagi ya. Lepas tu that time Sofia betul-betul kurang ajar dengan dia. Dah besar kepala mak. Betul lah. Lepas tu Sofia kurang ajar dengan dia. Buat apa? Mak aku padan muka. Kasih muka lagi. Mak kau join sekali. You don't complain. No, the thing is right. What if kau kena as a parent akulah kalau aku nampak anak kau kurang ajar, aku tak nak dia buat aku macam gitu apa. That's why kita tegur. Yeah. You know, No, it's not just about that. If it's wrong, it's wrong. Nak kena tegur. Yeah, correct. Either way. Just imagine kalau kaki dia kena kat kepala bapak kau. Yeah. Aku kat situ juga depan orang, saya aku pukul kaki dia. Okay, tapi sekarang ni aku rasa yang parent yang merajuk kira Cold War tak nak berbual 3 bulan. Aku rasa bukan anak kau simpan kat rumah. Ya, betul. Anak kau simpan kat rumah. Sekarang ni yang tegur ni kira adik-beradik kau tau. Bukan orang luar Bukan orang luar lagi tau. Yeah. And you should be grateful. That is your siblings. Yeah, it's your siblings. Yeah. Yeah. Ini tak boleh, itu tak boleh, sikit tak boleh, itu Jangan tak boleh. bawa anak kau keluar. Yeah. Simpan anak kau kat rumah. Simpan dalam aku. Betul. Tapi aku nephew aku ni yang anak kakak aku kan, dia style sikit. Dia berbual British bro. Oh, British. Dia datang, "Hai ayah. Hai." Dia gitu. Cute gila. Habis dia kecil, kepala besar. Lepas tu dia, "Hai." Dengar. Aku tak nak masuk neraka. Ya Allah, budak kecil. Cute. Tapi dia cute. Tak, bila kau buat tak cute. Bukan pasal nak saudara kau lagi. Pasal kau. Lepas tu dia, itu yang paling merepek aku macam pelik dengan dia kan. Lepas tu dia tengok aku. Kau try imagine lah, dia buat itu muka depan muka aku, Mat. Orang mungkin nampak dari tepi. Aku nampak frontal view. Hoyoyo. Aku macam nak backhand dia cakap. Lepas tu yang kelakar dia cakap aku, "What you doing here?" Lepas tu aku dah jawab dia gini. Kau cakap tengok depan lah. Dia tengok aku. Lepas tu dia macam, "What you doing here?" Lepas tu aku macam, "I'm here to visit Atuk and Nenek lah, Atuk and Nani lah." Lepas tu dia diam tau. Dia jalan. Dia tak layan aku, Mat. Dia tanya aku. Dia tak layan aku. Okay. Aku terus tak layan dia hari tu. Okay. Aku sengaja tak nak. Hai. Okay, boom. Okay. Oh, sial lah sakit saya perut aku. Untuk aku kan, for you yang tegur tu, confirm dia yang tegur kan. Jangan tegur lagi lah. Biarlah nanti. Engkau tak salah. Ya, engkau tak Kalau salah. aku kau, anak dia 3 bulan dengan anak-anak dia aku tak berbual. Ya, dah settle. Ya. Ini macam hi uncle. Ya, kau jangan berbual aku nanti mak kau merajuk. Cakap depan dia. Depan mak dia cakap kuat-kuat. Oh, aku tak kau boleh. you don't talk to me. Nanti anak mak kau merajuk. This is why I'm the water, he the fire. Engkau people pleaser, menyampah kadang. Ya, To dia the sampai point kadang tak apalah. Aku rasa kan aku macam dah at that point kan, macam I'm done with fucking bullshit in life. Correct. Kira aku dah macam, you know what, I'm just gonna call out everything. Ya, just say kan kau. Aku just gonna say it. Aku lebih rela kau kecil hati kau tak kecil hati kau punya pasal lah. Janji hati aku tenang. Ya. Kau faham tak? I've said it out. Kau terima tak terima tu antara kau. Aku masih belum pasal IG story aku masih gitu So yeah, okay, go next one. Ya, okay, ni last lah. Okay, boleh. Okay. Salam ID and Ferd. Okay. I need your advice. My partner and I argue literally every week. Okay. Break up, patch. Even our friends are all tired of us already, to the point where they feel like it's a norm and it will happen routinely. Is this called passion?
Ataupun aku memang bodoh. Korang bodoh lah. Aku have to say it lah. So I'm so sorry. Korang memang just suka dengar aku mengamuk kan dalam podcast. I'm so sorry. Nanti aku pekik-pekik, orang komen, oh ya, buat podcast je nak kena pekik-pekik. Suara kau annoying. But korang just meminta kadang-kadang. Tak ada nasib. Aku nak tahu umur kau berapa. Break up patch. Aku ada senario. Kalau kau secondary school, aku maafkan kau. Pasal dulu kita pun macam tu. Ya, aku nak cakap. Tapi kalau kau dah lepas umur 20, kau buat gini, kau bodoh. Kau membuat kau diri kau stres kan? Kau have different problem. Kau dah buat diri kau stres tak apa. Kau buat kawan-kawan kau stres. And sekarang kau buat aku stres. Kita stres pasal kau share story. Sekarang masalah satu je. Confirm aku ada senario ni. Confirm dia dah break kan. Dia cakap this is the last Adi. This is the last. Normal. This is the last. Next week. Kau dah break dia? Sekarang aku nak tahu, orang-orang macam gini kan, dia mesti ada that one bloody fella yang konon supporting dia at the side. That yang kononnya bagi dia nasihat. Every time dia share, macam aku baru break dengan ni. Lagi aku dah cakap kau ini. There's always that one friend yang macam keep kasih nasihat, keep comforting. Lepas tu bila dia macam dah together lagi, engkau diamkan. Do something lah. Kalau korang ada kawan macam gini, buat macam aku, kasih 3 chance. First time dia complain, dengar. Second time dia complain, lepas tu dia patch back. Dia complain lagi, dia break, dia patch balik, dengar. Third time, tinggalkan. Kawan bukan satu dalam dunia. Betul. Orang macam gini sampai ke tua. Sampai tua. Nanti kalau dah kahwin kan, gaduh lah di rumah mak. Kalau mak bapak tutup pintu, tak kasi dia pasal mak bapak dia pun dah mungkin stres dengan dia. Kan dia akan cari kau. Atau cari adik-beradik dia. Adik-beradik pun tutup pintu. Betul. Jadi jauhkanlah diri dengan orang-orang macam gini. Toxic orang panggil. Untuk aku simple je. Belah. As an advice for you break up patch ni, kau stop dengan dia ni. Lagi-lagi ni aku nak cakap ni. Lagi-lagi orang yang kononnya break, konon pasal kena pukul bantai. Action Ni I've said asal macam ada echo. Aku pernah cakap ni dalam one of aku punya video. And then there were a lot of comments yang talking about korang tak pernah be in that position. Apa kau faham tak? Macam orang dah kena pukul bantai, tapi still stay, you know, in sayang, sayang. Aku tahu dia akan berubah. There's a word that they use stupid. No, and the funny thing was, stupid boy. And the funny thing was, there were a lot of that kind of comment. Kau faham tak? Macam it's facts, bro. Kau tahu kau dah kena pukul bantai sekali, jalan. Okay, fine. Kalau kau rasa dia mungkin akan berubah, you give him one more chance, give her one more chance. Dia buat lagi, jalan. Ni kau tetap stay. Habis lepas tu you using all this kind of mental illness, apa something, apa attachment lah, apa kebabai. No, the problem is kau. Correct. You know, and you feel the thing is, kalau kau going through it alone, it's okay. You know, but yang paling meripik bila dah kena, lepas tu konon viral, post video kena pukul bantai, nanti balik sama-sama lagi. Bodoh. Dah kena pukul bantai, bilang kawan, bilang family member dia macam gini-gini, tapi patah balik. Bodoh. Kalau kau kena, kau diam and kau still continue, kau main pasal. Tak ada orang pun tahu. Correct. Tapi kalau kau sharing it out, airing it out, habis lepas tu kau still go back, macam bodoh. Tapi what if dia takut ni? Macam perempuan ni takut, macam dia tinggalkan, betul laki dia akan cari. Tak ada. Kau kalau kena pukul bantai, report lah. Why easy answer that. Betul lah. True. Report lah. Report. Kau kena pukul bantai, kau report. Okay, kalau lelaki yang kena, report. report juga.
report lah. Memang kita dengar banyak yang psycho juga, perempuan juga. Tapi memang betul bro. Tak, aku ada member satu memang ada kena tu, pukul ada dengan tu. perempuan. And at the end of the day he leave the girl lah. Nasib baik dia leave. Dia leave the girl, Kadang ada yang mungkin dia kena pukul. Yes, dia memang stres, tapi servis baik dia stay. Ada banyak yang kita kenal. Aku give up lah dengan idea kadang. Tak apa, dia pukul aku gini. Tak apa. Malam ni aku pukul dia bro. Kira dua-dua abusive Abusive in different ways. Different ways lah. Different ways. Satu abuse dengan ni, satu abuse dengan okay. Dia sama macam dulu kita ada kawan-kawan juga yang tahu, macam especially yang baru pass motor. Okay. Bro, aku tahu orang ni setakat pakai aku pasal transport bro. Tapi Habis gua dia tahu baik. malam gua dapat stay. Ada banyak. Malam ni check in. Kan? Sama KTM. Jangan cakap. Okey lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ni. Kita ada banyak lagi soalan-soalan We yang will kita do perlu part jawab. We do part 2 Definitely akan ada part 2. But Yes. thank you so much in advance kepada semua yang menghantar story-story korang. Correct. Jangan ambil hati lah. I mean No, we are on just second thought, ambil hati lah dengan apa-apa yang kita nak cakap correct. hari ni. Jangan lupa macam mana pun sebelum kita pergi, podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Turis VPN. Untuk korang-korang yang selalu connect to public wifi ataupun banyak buat online transaction, yang selalu tengok-tengok movie dekat pirate punya website, jangan lupa keep yourself online, secure online dengan Turis VPN. Yes, with Turis VPN your connection is encrypted, your location stays hidden, and the best part is 100% free to use. Yes, and enjoy korang punya premium feature. Use it Yeah. as much as you can until 31st December. Yep. Dan sebelum 31st December, untuk those yang dah download, jangan lupa pergi ke any SJFS store, claim korang punya candy. Betul. So what you waiting for? Smart spending, secure browsing, download Turis VPN today. Dan kita akan jumpa korang di episod seterus Alkisah Podcast. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Tiga budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production.